Tahun 1988, sebuah kampung di pinggir hutan Selangor. Ustaz Hamid dengar tangisan bayi kuat dari belakang rumah jam 3 pagi. Tapi tiada bayi baru lahir di kampung ini sejak setahun lepas. Ustaz Hamid keluar dari rumah. Angin malam bawa bau busuk seperti bangkai. Tangisan bayi terus bergema, semakin kuat, semakin dekat. Ustaz Hamid halakan lampu ke arah bunyi. Nampak bayang kecil bergerak laju antara pokok. Tangisan bertukar jadi jeritan pelik. Bunyi bayi bercampur dengan lengkingan kucing. Bau busuk makin memualkan. Ustaz Hamid membaca surah, tapi bayang hitam tu terus mendekat. Tiba-tiba, makhluk kecil berbulu hitam, mata merah menyala, lompat dari gelap. Muka seperti bayi, tapi mulut tenganga penuh gigi tajam. Ustaz Hamid terjerit, terjatuh ke belakang. Esok pagi, jiran jumpa Ustaz Hamid pingsan di halaman, tangan penuh calar, bau busuk masih melekat. Jika anda dengar tangisan bayi tengah malam, jangan keluar rumah. Berani tak anda buka pintu kalau dengar bunyi itu?